Sebenarnya budak perempuan ni sebenarnya dia lari rumah. Sebab kat rumah dia banyak gila lipas terbang. Dia takut, jadi dia lari lah pergi beli aiskrim. Nak suap kuda dia. Bila dia datang dekat kau yang ada lembu 2 ekor tu, dia tanya, "Bang, macam mana nak settle kat rumah saya banyak lipas terbang, bang?" So lembu tu jawab apa? Lembu tu jawab apa? Betul lah, saya suka tu. Pandai, dia dah trap you. Lembu tu jawab kucing tidur. Okey. So, lipas tu terbang sebab okey. Sebab apa? So lipas tu terbang. So dia tanya kat kuda tu kan. Kat lembu tu kan. Apa? Tapi macam mana settlekan masalah macam mana settlekan lipas tu kan. So lembu tu pun cakap, yang lipas ni saya tak faham. Tapi mungkin kau boleh cuba dengan kucing. Tapi bila budak tu, okey kucing okey. Dia balik sampai rumah nak cari kucing tu untuk settlekan lipas tu kan. Tiba-tiba nampak pula kucing tengah tidur. So dia pergi bangun dengan kucing tu. Lepas tu dia tanya kat kucing tu, "Boleh tak kau tolong aku settlekan semua lipas ni?" Kucing tu cakap apa? Okey. Kucing Kucing tu cakap apa? Pandai, sudah pandai main game ini. Kucing tu cakap, nantilah kucing mandi dulu lah. Kucing mandi? Kucing mandi. Kucing mandi dulu lah. Kau yang aku tengah tidur, kau kejut-kejut aku cerita pasal lipas yang terbang. Kau ingat aku boleh tangkap, kau boleh terbang, bagi aku mandi dulu kan, settlekan masalah kau ni.